Okey guys, ini dia Proton Saga 2026. Jom kita tengok apa yang baru dan apa yang menarik berbanding model sebelum ini. Muka memang dah lain terus lah. Lampu baru, grill baru, dan lampu sekarang semua variant dah pakai projected headlamp. Grill pula Proton cakap ini adalah motif songket. Kalau kita tengok tepi ni, dia punya bentuk bumbung, bentuk pintu sama macam Saga yang lama. Sebabnya dia masih pakai platform yang sama, cuma dah di tingkat taraf untuk lebih keras dengan HPF dan beberapa lagi perubahan untuk menempatkan 6 beg udara. Ini variant paling tinggi, jadi dia dapat rim 15 inci dan dual tone. Untuk exact dia rim sama tapi dia warna silver saja. Dan yang ini pun side mirror boleh lipat. Okey, dekat belakang bonet dia ada lentik sikit macam ducktail, dan lampu memang lain lah, dah pakai LED, nampak macam ala-ala S70. Tapi untuk yang version exact dia tak ada bar lampu tengah ni, dia gelap kosong je. Variant paling mahal ni pun dia ada butang sini untuk buka boot. Kalau yang exact tak ada, kena buka dari dalam. Kat dalam ni yang paling menyelah sekali dia punya dashboard lah, baru. Design memang tak sama langsung dengan sebelum ni. Kalau kita tengok sini, skrin dia lebar, bercantum antara infotainment dengan meter digital, dan sekarang dah ada Apple CarPlay dan Android Auto, wireless, tak pakai wire. Steering pun baru, flat bottom macam X50, S70 semua. Dashboard ni kalau anda tengok, yang ini Proton cakap inspirasi daripada congkak, dan nampak macam ada wave ni, inspirasi daripada ombak laut kan. Untuk variant yang paling mahal ni, dia bagi seat leatherette. Kalau beli yang exact ataupun yang lagi murah, dapat fabric je. Seat belakang ni masih lagi rasa sama macam Saga sebelum ni, dengan dia punya ruang lutut ni yang ada seat tenggelam kat dalam ni. Variant paling mahal ni, dia dapat headrest belakang yang boleh adjust. Tapi untuk variant exact dan ke bawah, tak boleh adjust. Untuk suspension, dia masih sama lagi dengan Saga sebelum ni, tapi Proton dah tune balik untuk lebih selesa dan handling yang lebih padu. Untuk engine, ini yang best. Pakai engine baru dari Geely 1.5, lagi power daripada 1.3 Cam Pro sebelum ni. Dan engine ni tak pakai lagi timing belt, dia dah pakai timing chain. Power pun lagi power lah, 120 PS dan 150 Nm. Okey, untuk gearbox ada dua pilihan. Untuk variant paling tinggi, dia bagi CVT punch. Manakala untuk variant pertengahan dan variant asas, pakai 480. Untuk safety, ini adalah Saga pertama yang ada ADAS dan 6 beg udara. Tapi untuk variant yang paling mahal je lah, yang lebih bawah, ADAS tak ada, airbag pun 2 je. Okey guys, apa anda rasa dengan Saga 2026 ni? Tulis komen kat bawah.